嗨，Assalamualaikum，大家好。Okey，今天我们要学习。Hari ni kita nak belajar dengan Jiha 老师我的生日，我的生日。Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, kita dapat mempelajari perkataan bahasa Cina tentang hari lahir. Yang kedua, kita dapat mempelajari nombor dalam bahasa Cina dan kita dapat mempelajari tarikh dan masa dalam bahasa Cina. Okey, kita tengok perkataan yang pertama, di Diitzi happy. Okey, kita sebut kuai le. Kuai le. Manakala birthday, sheng re. Sheng re. Jadi macam ni kita nak wish happy birthday to you. Okey. Macam ni kita ikut Lao Shi baca. 祝你生日快乐。祝你生日快乐。Contohkan kita nak wish dekat mak kita. Okay. Ibu, selamat hari jadi. Jadi, kita boleh wish macam ni. Mama, 祝你生日快乐。Okay, kita cuba baca laju sikit. Mama, 祝你生日快乐。Okay, macam mana kita nak wish dekat ayah kita pula kan? Kalau dengan ayah kita, kita boleh wish. Papa, 祝你生日快乐。爸爸，祝你生日快乐。Okay. Contoh macam mana nak wish dekat Lao Shi pula? Lao Shi, happy birthday. Kita wish Lao Shi, 祝你生日快乐。老师，祝你生日快乐。Alright. Okay, so kita dah tahu dah. Kita dah wish dah birthday dekat kawan kita, dekat mak ayah kita, dekat Lao Shi. Jadi, kalau hari jadi, dia mesti ada kek. Kan, selalunya lah kebanyakan orang akan celebrate, akan sambut dengan kek. Okay, jadi apa dia kek dalam bahasa Cina? Okay, kita sebut. Okay, kita ikut Lao Shi sebut. Tan gao. Tan gao. Okay, maksudnya kek. Okay, contoh kita nak belajar nak sebut sebiji kek. 2 biji kek. Okey, jadi kalau 1 biji kek kita sebut 一个蛋糕。一个蛋糕。Kalau 2 biji kek, 2个蛋糕。2个蛋糕。Kan? So dia ada penjodoh bilangan dia tu ge dekat situ. Okey, measure word dia kena ada lah ge. Okey, 1 biji. Kan? 2 biji. Okay, kalau nak 5 biji kek, kita boleh sebut 5个蛋糕。5个蛋糕。Okay. Contoh, kalau kita nak pergi kedai kek, kita nak beli kek ni untuk sambut birthday mak ke, ayah kita ke, kan? Kita sebut perkataan ni. Yao. Okay. Yao tu maksudnya nak. Nak. Jadi, kita boleh cuba pergi kedai kek dan katakanlah kalau ada salesman ataupun pekerja tu Chinese, kita boleh cuba cakap, 我要一个蛋糕。我要一个蛋糕。Saya nak 1 biji kek. Kalau kata saya nak 2 biji kek, 我要2个蛋糕。我要2个蛋糕. Macam tu. Dan seterusnya kan, saya nak 3 biji kek, kita boleh sebut 我要3个蛋糕。我要3个蛋糕. Right?
Okey, sekarang, 现在我们要读课文. Kita nak baca perenggan. Okey, perenggan pendek ni lah. Okey, so kita ikut Lao-Shi baca. 大家好，我是哈山，我今年13岁，我是2007年出生的，6月25日是我的生日。Okey, kita cuba baca sekali lagi. 大家好，我是哈山，我今年13岁，我是2007年出生的，6月25日是我的生日。Alright, so 现在老师, sekarang 老师 nak awak pula cuba baca dan ulang sebut banyak kali supaya sebutan awak lancar. Okey, dan lama-lama akan smooth je kalau baca bahasa Cina. Alright? Alright, so 现在, sekarang, kita nak baca perenggan yang kedua. Okey. So, kita ikut 老师, 跟着老师一起读。8月19日是我的生日，家人为我庆祝生日。妈妈说：“丽莎，生日快乐！”爸爸送我生日蛋糕和礼物，我很开心。Alright, 现在, 老师 nak awak boleh cuba baca dan ulang bacaan banyak kali supaya nanti bacaan awak akan lancar. Alright, itu saja untuk kelas kali ini. Jadi, Lao-Shi harap awak akan ingat cara untuk wish happy birthday, iaitu 祝你生日快乐. Dan juga untuk selalu ulang-ulang sebutan dan bacaan perenggan-perenggan dalam bahasa Cina supaya nanti bacaan awak akan lancar. Okey, 再见. Assalamualaikum.